Di Perak, tahta bukan sekadar waris anak sulung. Di Perak, tahta ialah satu tangga. Tangga yang bergerak perlahan tapi tegas. Dan di celah tangga inilah timbul bisik-bisik yang kadang-kadang lebih laju daripada fakta. Malam ini kita buat satu perkara sahaja. Kita buka sistem Perak satu persatu. Bukan untuk menyebelahi sesiapa, tapi untuk menamatkan kekeliruan yang jadi bahan tuduh-menuduh. Ramai dengar Perak guna sistem penggiliran. Lalu ada yang terus fikir, kalau bergilir, maka mustahil anak sultan jadi sultan selepas ayahnya. Tetapi itu salah faham paling besar. Penggiliran di Perak bukan bermaksud bertukar keluarga setiap kali. Ia lebih tepat bermaksud bergilir naik melalui jawatan dalam hierarki pewaris. Sistem ini lama, unik dan memang berbeza daripada banyak negeri lain. Kajian akademik juga menyebut sistem dinasti Perak ini sudah lama terbentuk dan tidak ditemui dalam negeri Melayu lain dengan susunan gelaran yang berperanan dalam laluan pewarisan. Kita bayangkan Perak macam satu tangga 6 anak tangga. Paling atas Sultan, di bawah Sultan, bakal-bakal Sultan, Raja Muda dan Raja Dihilir. Kemudian barisan raja-raja bergelar yang menjadi laluan kepada jawatan bakal-bakal Sultan itu. Ini disebut secara jelas oleh sumber rasmi pejabat DYMM Sultan Perak bahawa selepas Sultan, kedudukan diikuti oleh bakal-bakal Sultan iaitu Raja Muda dan Raja Dihilir. Dan selepas itu, raja-raja bergelar yang kelak menjadi bakal kepada jawatan tersebut. Jadi, bila orang kata giliran, yang bergilir ialah pergerakan jawatan. Bila berlaku kekosongan, jawatan bergerak setangga demi setangga mengikut susunan yang sudah diinstitusikan. Sekarang kita letak nama gelaran, bukan nama orang. Raja Muda, Raja Dihilir, Raja Kecil Besar, Raja Kecil Sulung, Raja Kecil Tengah, Raja Kecil Bongsu. Itu susunan gelaran raja bergelar yang dipaparkan di laman rasmi Kesultanan Perak. Dan akademik juga menerangkan gelaran-gelaran seperti Raja Dihilir dan Raja Kecil Besar berada dalam susunan keutamaan yang berkait dengan laluan pewarisan. Walaupun pergerakan dalam garis itu bersifat fleksibel pada situasi tertentu dan ada masa gelaran tertentu tidak dipegang. Maksudnya, Perak ada sistem, ada struktur, bukan teka-teka, bukan ikut selera orang luar. Tapi ya, dalam sejarah panjang mana-mana institusi, fleksibiliti itu wujud untuk menangani realiti zaman. Ini bahagian yang selalu orang tertinggal. Dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak, wujud Dewan Negara Perak yang ditubuhkan untuk menolong dan menasihatkan Raja Pemerintah dalam menjalankan pekerjaan seperti yang disyaratkan dalam peruntukan itu. Itu fungsi yang disebut secara rasmi. Jadi, apabila kita bercakap tentang pelantikan, pemasyuran dan susunan gelaran pewaris, Perak ada kerangka institusi negeri sendiri yang berjalan mengikut undang-undang tubuh dan adat. Sebab itu, bila timbul cerita, orang ini guna kuasa luar untuk atur tahta, kita kena tanya semula, di pintu mana proses itu berlaku? Siapa institusi yang memasyurkan dan apa rekodnya? Sekarang kita masuk bahagian yang ramai tunggu, tetapi kita pegang dengan tenang. Sultan Azlan Shah memang pernah berada dalam dunia kehakiman. Profil rasmi baginda menyebut, baginda dilantik sebagai Lord Presiden pada 12 November 1982 dan melepaskan jawatan itu pada 2 Februari 1984, sehari sebelum baginda menaiki tahta Perak. Kemudian, profil rasmi Sultan Nazrin menyebut baginda dibuat Raja Kecil Besar oleh Dewan Negara Perak pada 16 Februari 1984, menjadi Raja Muda pada 15 April 1987 dan apabila Sultan Azlan mangkat pada 28 Mei 2014, Dewan Negara memasyhurkan Raja Nazrin sebagai Sultan Perak. 3 tarikh ini penting. 2 Februari 1984, baginda melepaskan jawatan kehakiman tertinggi itu. 16 Februari 1984, Dewan Negara Perak melantik Raja Nazrin sebagai Raja Kecil Besar. Dan 28 Mei 2014,
proses pemasyhuran Sultan baharu berlaku selepas kemangkatan Sultan Azlan juga melalui Dewan Negara. Jadi, bila ada dakwaan bahawa kuasa Ketua Hakim Negara digunakan untuk menaikkan anak sebagai Sultan seterusnya, dakwaan itu bukan sahaja berat, malah perlu berdepan dengan satu benda yang tak boleh menipu: tarikh dan mekanisme rasmi. Sekarang kita jawab soalan paling panas. Dalam sistem Perak, seseorang boleh jadi sultan kerana dia berada pada anak tangga paling atas dalam hierarki pewaris pada masa kekosongan berlaku, terutamanya jawatan Raja Muda yang memang kedudukannya sebagai pewaris utama dalam struktur Perak. Dan struktur Raja bergelar itu dipaparkan secara rasmi termasuk susunan gelaran seperti Raja Muda, Raja Dihilir dan seterusnya. Jika seorang putera sultan sudah pun berada dalam tangga itu, contohnya sudah pun menjadi Raja Muda, maka apabila kekosongan berlaku, dia naik kerana jawatan, bukan semata-mata kerana darah anak. Dalam kes Sultan Nazrin, rekod rasmi menunjukkan baginda menjadi Raja Muda sejak 1987 dan kemudian dimasyhurkan sebagai Sultan pada 2014. Dan selepas peralihan 2014, Kerajaan Negeri Perak sendiri merekodkan Majlis Angkat Sumpah Pangkat dan Gelaran untuk Raja Muda dan Raja Dihilir pada 1 Julai 2014, memperlihatkan sistem jawatan pewaris itu bergerak dan dikemaskini secara formal. Jadi, ayah anak bukan bukti sistem runtuh. Ia hanya bermaksud pada ketika itu, anak memang berada pada tangga yang betul. Sekarang kita sentuh teori jahat yang selalu berlega. Saya akan sebut dalam bentuk umum sahaja sebab kita bukan mahu menabur fitnah, kita mahu membersih. Teori pertama, kononnya ada orang sepatutnya naik tetapi disekat. Jawapan kita, dalam sistem Perak, kedudukan pewaris ditentukan melalui struktur raja bergelar dan proses institusi negeri. Bila kita rujuk sumber rasmi tentang hierarki dan peranan Dewan Negara, kita nampak proses itu ada kerangka yang jelas. Teori kedua, kononnya kuasa luar negara atau kuasa luar institusi negeri mencorakkan tahta Perak. Jawapan kita, rekod rasmi pelantikan Raja Nazrin ke jawatan Raja Kecil Besar, Raja Muda dan pemasyhuran sebagai Sultan semuanya disebut melalui Dewan Negara Perak dalam profil rasmi. Teori ketiga, kononnya kerjaya kehakiman baginda Sultan Azlan Shah digunakan untuk mengatur pewarisan. Jawapan kita, profil rasmi baginda menunjukkan baginda melepaskan jawatan kehakiman tertinggi pada 2 Februari 1984 sebelum menaiki tahta. Dan yang paling penting, proses pewarisan Perak berjalan pada jalur institusi negeri. Bila kita susun tarikh dan mekanisme, teori itu tinggal sebagai cerita yang tidak ada dokumen kukuh, hanya emosi dan sangkaan. Sejarah bukan tempat kita bertanding siapa paling kuat sangkaan. Sejarah ialah tempat kita belajar disiplin. Disiplin melihat bukti, disiplin menghormati institusi, dan disiplin membezakan apa yang kita tahu dengan apa yang hanya kita dengar. Kalau selepas ini ada orang masih mahu menuduh, ajak dia satu perkara sahaja. Tunjuk sumber rasmi, tunjuk tarikh, tunjuk proses. Kerana di situlah Perak berdiri, pada tangga yang bernama adat, undang-undang tubuh dan institusi negeri.